Aina okey dah ni. Okey. Tapi kan macam banyak MC je keberangan. Ya, nanti saya makan Panadol, saya rasa okey lah tu. Jomlah jumpa doktor. Tak apalah, lagi pun banyak sangat kerja ni yang pending. Kalau esok kita pergi jumpa doktor. Tak apalah. Tapi macam kerak sangat je ni. Minggu lepas demam. Hari ni pun nampak letih je. Jomlah jumpa doktor. Esok lah. Assalamualaikum, Cik Aina. Ya. Mai tu. Cik Aina main sebab apa hari ni? Demam. Demam. Berapa hari dah demam? Dalam 2 bulan. 2 bulan? Wih, lama Cik Aina demam lah. Saya pada demam, Cik Aina ada batuk sesama, cik wirik, muntah dah tak? Teruk kan? On off ke macam mana hari-hari? On off lah. Okay, tak pasal saya cek poin lah kan? Okey. Lagi sekali. Lepas. Okay, good. Ish, macam something wrong dengan Cik Aina ni. Demam dah lama. Kerap pula tu. Better aku suggest dia untuk buat biopsi dengan cek darah. Cik Aina? Result awak dah keluar sekarang ni. Jadi result awak sekarang ni yang saya nampak, saya harap Cik Aina bersabar. Sebab daripada kita ambil, Cik Aina disahkan menghadapi leukemia. Leukemia? Ya, Cik Aina menghadapi leukemia. Doktor, saya ada harapan lagi. Cik Aina jangan risau, insya-Allah kita ada rawatan. Jadi berdasarkan kes Cik Aina tadi, kita mendapati Cik Aina menghidap penyakit leukemia. Untuk rawatan seterusnya bagi Cik Aina, kita akan rujuk Cik Aina kepada pakar perubatan dan perlu dibuat pemantauan. Jadi kepada anda yang di luar sana, jangan sesekali memandang rendah kepada demam. Sikit-sikit Panadol, sikit-sikit Panadol. Demam merupakan sairan utama kepada banyak penyakit. Dapatkan rawatan dengan segera.